So orang yang kata akidah tak mantap, kalau baca kitab agama lain yang boleh goyang tu, saya rasa ada masalah sedikit. Bagi saya, kalau tak banding itulah yang paling susah kita nak menghargai agama Islam. Kebanyakan orang lahir Islam, dia banding tak? Dia banding dulu ke? Lepas yakin baru pilih Islam ke? Ataupun dia terpaksa ikut dia Islam? Kalau orang tak banding, susah nak menghargai agama Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, seseorang Islam itu susah nak menghargai agama Islam kalau mereka tak tahu apa itu kebatilan atau jahiliah. Tak tahu jahiliah, susah nak menghargai agama Islam. Maksudnya tak tahu kebatilan, susah nak menghargai kebenaran. Setuju tak ni? Hari ini kalau kita lihat suasana di Malaysia, ramai tak orang Islam tak menghargai Islam? Atau sedikit saja? Kenapa ramai? Ada beberapa sebab. Yes? Tak tahu kebatilan. Yes! Sebab itulah, saya bagi contoh. Kalau seorang bos bawa Mercedes-Benz 320S series, dia bawa, hantar anak dia pergi sekolah dengan Mercedes, pergi cuti Mercedes. Anak ni sejak kecil duduk Mercedes-Benz. Bila setiap kali dia masuk Mercedes-Benz, perasaan dia rasa macam mana? Bersyukur ke atau biasa? Pendekkan cerita, Mercedes-Benz itu rosak. Bapak kena hantar Mercedes-Benz itu kat mekanik seminggu. So bapak terpaksa bawa kereta mekanik seminggu. Tahu tak, kereta mekanik di Malaysia semuanya canggih-canggih bergelaka. Jarang-jarang nampak dalam jalan raya. Betul? So alhamdulillah, bos ini dapat pinjam kereta mekanik yang bernama Datsun 120Y, warna merah. So bila anak dia masuk ke dalam Datsun 120Y, rasa-rasa apa perasaan anak dia? Dia bersyukur ke komplain gila-gila? Komplain gila-gila. Ayah, panasnya, tolong pasang aircon. Anak, kereta ni tak ada aircon. Ayo, tolonglah mainkan muzik sikit. Player tak ada. Ayah, asal banyak minyak ni, besi semua ni, ada cockroach kecil lagi. Anak, ini kereta mekanik. Ayah, hujan, tolong naikkan tingkap. Dia ingat motor kan naik. Kereta Datsun 120Y ni kena pusing tau. Betul tak? Artinya kalau anak tu pernah experience duduk kereta buruk, selepas itu dia masuk ke kereta, dah siap masuk kembali kepada Mercedes-Benz tu, apa perasaannya bila dia masuk Mercedes-Benz kali ini? Dia akan bersyukur, dia akan lebih menghargai. Betul tak? That is the difference. Kalau kita tak banding, susah nak menghargai.